Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan. Okey, pembentangan saya pada hari ini adalah bertajuk proses evolution dan underwriting dalam takaful umum. Pembentangan ini disediakan oleh Hilman Sidney Syahruddin, Najib Abdullah bin Muhammad Saifullah, uh, Wahyu Aji Inayatullah, Ahmad Syauqi bin Bustami dan Dr. Muhammad Lutfi bin Muhammad Masruh daripada Fakulti of Islamic Studies Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin, Unisiraj, Perlis, Malaysia. Tujuan pembentangan ini adalah untuk membincangkan bagaimana proses penilaian risiko dan underwriting dalam takaful umum dilaksanakan secara sistematik dan selari dengan prinsip syariah. Okay, background. Industri takaful umum memainkan peranan yang semakin penting dalam sistem kewangan Islam sebagai mekanisme pelindungan risiko yang berlandaskan prinsip syariah. Takaful beroperasi atas konsep ta'awun, iaitu saling membantu, dan tabaruk, iaitu menyumbang derma secara kolektif dalam kalangan peserta. Berbeza dengan insurans konvensional, takaful menolak unsur gharar, iaitu ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir, iaitu unsur perjudian. Dalam konteks semasa, industri takaful berhadapan dengan risiko moden seperti bencana alam, perubahan iklim, serta ancaman cyber yang semakin kompleks. Oleh itu, proses evolution dan underwriting menjadi elemen teras bagi memastikan kestabilan dana tabaruk dan keadilan kepada para peserta. Seterusnya, problem statement. Walaupun industri takaful terus berkembang, beberapa permasalahan utama masih wujud. Antaranya ialah ketidakjelasan maklumat risiko peserta yang sering menyebabkan pertikaian tuntutan dan menjelaskan kestabilan dana tabaruk. Selain itu, kemunculan risiko baru seperti perubahan iklim dan risiko cyber meningkat tekanan terhadap ketepatan penilaian risiko. Ketiadaan model penilaian risiko yang khusus bagi takaful turut menyebabkan berlakunya adverse selection, iaitu penyertaan risiko tinggi pada kadar biasa. Keadaan ini berpotensi melanggar prinsip syariah seperti gharar, maisir, serta menimbulkan unsur ketidakadilan dalam kontrak takaful. Seterusnya, objektif. Kajian ini bertujuan untuk menentukan kaedah evolution, risiko dan underwriting dalam takaful umum. Yang kedua, menilai tahap pematuhan syariah. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran serta mencadangkan penambahbaikan. Yang keempat, menyokong kelestarian dalam dana tabaruk dan daya saing industri. Research question, iaitu bagaimana proses evolution dan underwriting dilaksanakan, dan sejauh manakah pematuhan terhadap prinsip syariah. Kemudian, apakah cabaran utama dalam amalan semasa? Dan yang terakhir, apakah cadangan penambahbaikan yang sesuai? Seterusnya, literary review. Sorotan literatur menunjukkan bahawa takaful umum melibatkan perlindungan risiko jangka pendek serta uh, serta seperti kebakaran, banjir dan kemalangan. Proses evolution risiko merangkumi analisis kebarangkalian berlakunya risiko tahap keterukan kerugian serta kesesuaian risiko dengan prinsip syariah. Manakala underwriting bertujuan menyimbangkan risiko dalam dana tabaruk agar tidak membebankan peserta lain.
Literature ini juga mengenal pasti cabaran seperti kekurangan data iklim dan masalah adverse selection. Oleh itu, pengguna teknologi dan penglibatan panel syariah dilihat sebagai elemen penting untuk meningkatkan keadilan dan ketelusan. Seterusnya, metodologi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpul melalui analisis dokumen seperti barang cadangan, garis panduan, underwriting dan dokumen syariah Bank Negara Malaysia. Selain itu, kajian literatur daripada jurnal akademik dan laporan industri turut digunakan. Analisis kajian memberikan fokus kepada isu gharar, maisir dan pematuhan syariah. Walau bagaimanapun, kajian ini dihadkan oleh akses terhadap kepada dokumen dalaman syarikat takaful. Seterusnya, Riza, dapatan kajian menunjukkan bahawa panel syariah memainkan peranan aktif dalam proses underwriting. Penggunaan teknologi analitik didapati meningkatkan ketepatan penilaian risiko dan mengurangkan ketidaktahuan maklumat. Antara cabarannya ialah kekurangan retaakafu yang kukuh, peningkatan risiko iklim dan cyber, serta literasi takafu yang rendah, khususnya dalam kalangan B40. Uh, Oleh itu, kajian mencadangkan penggunaan AI dalam underwriting menubuhkan konsortium Ritakaful, pembangunan model risiko iklim, akademik underwriting syariah, serta kempen literasi masyarakat. Seterusnya, discussion. Perbincangan dapatan menunjukkan bahawa underwriting dalam takaful bukan sekadar proses teknikal, sebaliknya ia merupakan mekanisme pematuhan syariah untuk mengurangkan unsur maisir dan ketidakadilan. Dapatan ini selari dengan kajian oleh Ether 2010 dan Yusof et al. 2016. Dari sudut teori, ia mengukuhkan makosid syariah, manakala dari sudut praktikal, ia meningkatkan kestabilan dana dan kepercayaan peserta. Pendekatan ini juga adaptif berbanding insurans konvensional. Cabaran, challenge, walau terdapat penambahbaikan, industri takafu masih berdepan beberapa cabaran utama. Antaranya ialah kekurangan data dalaman, tenaga kerja mahir yang terhad, serta model risiko iklim dan cyber yang belum matang. Kebergantungan kepada ritakaful luar dan literasi takaful yang rendah turut melemahkan keberkesanan risk pooling. Seterusnya, conclusion. Secara keseluruhannya, integrasi antara evolution, underwriting dan prinsip syariah merupakan asas kepada kelestarian takaful umum. Pendekatan ini mampu menghasilkan sistem takaful yang mampan, adil dan daya saing. Namun, inovasi teknologi yang peningkatan literasi masyarakat amat penting bagi menghadapi risiko baru. Usaha ini bukan sahaja menstabilkan dana tabarruk, malah menyumbang kepada kesejahteraan ummah selaras dengan makosid syariah. Dan akhir sekali, ini rujukan utama kajian ini adalah seperti yang dipaparkan pada slide ini. Sekian, terima kasih. Ini saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.